RFID dah jumpa ke lane terbaru yang ada bintang emas ni? Inilah dia Enhanced RFID lane yang berteknologi tinggi dekat Plaza Tol Datuk Keramat di Lebuh Raya Ackley. Lebih advance daripada lane biasa, nombor plate kenderaan anda akan lebih pantas dikesan dengan teknologi Titan Flow, iaitu gabungan antena RFID, kamera ANPR, sensor lidar dan machine learning. Yang bestnya lane ni, anda boleh drive sehingga 50 km sejam dan tak perlu perlahankan kenderaan macam lane biasa. Tiada lagi isu reverse forward, insyaAllah detect sebab ketepatan imbasan mencecah 99.98% dan aliran trafik akan lebih pantas terutamanya masa waktu puncak atau hari bekerja. Upgrade ni adalah langkah awal untuk Malaysia mansuhkan palang tol sepenuhnya dengan pelaksanaan sistem multi-lane fast flow pada masa hadapan. Sebelum hujung tahun 2026, Touch and Go sasarkan akan ada 10 lorong ni dekat lebuh raya terpilih seluruh negara. Paling penting, tak payah ganti pun tag RFID anda kalau guna lane ni. Siapa yang dah guna lorong Enhanced RFID ni, sekali dengan Just Go dekat Lebuh Raya Plus. Mana lagi laju detect nombor plate. Kalau tak nak terlepas bantuan yang anda layak, cek dekat semak.eCentral.my sekarang.